saya ajar salah satu cara nak buat. Okey, semua ada WhatsApp lebih kurang, betul tak? Okey, sekarang buka WhatsApp. Wajib buat jangan nak tunggu balik. Balik memang aku tahu tak buat ni. Keluar je pintu lupa dah. Tadi Rahmat suruh buat apa? Kan? Okey, buka WhatsApp nak ni. Mak Jemah, Jamilah, Bedah, Gayah ni semua ni. Nak pencen Banyak pencen dapat. Banyak pencen dapat. Ya, orang tahu, orang tak tanya bila, orang tanya banyak ke tak. Belum kira banyak tu. Mesti lepas tu pergi kedai emas. Ingat, tengok video Rahmat sampai habis baru boleh bersara. Okey, buka WhatsApp. Semua ada WhatsApp kan? Ya Allah, mana nak makan, mana nak buat. Dia pun tadi tak makan lagi ke? Kalau aku tengok ni macam dah terlebih makan semua ni. Ya Allah, buka WhatsApp, pergi dekat bahagian setting. Jumpa tak? Jumpa Okey, pergi kat bahagian setting. Jumpa tak? Siapa tak jumpa bagi tahu nanti Rahmat tunggu. Ada tu tak jumpa. Kalau tak ada perkataan setting, awak pergi dekat gambar muka awak tu, tekan. Dah. 3 dot tu pun boleh juga. Asalkan jumpa perkataan setting. Okey, lepas tu dah jumpa setting, awak tekan button account. Ada jumpa account? Okey, tekan. Oh, nak Rahmat tekankan ke? Okey. Nampak tak perkataan two step verification? Tekan sekarang. Tekan. Nak Rahmat tekan Okey. Kalau siapa yang ada tertulis turn on, angkat tangan. Turn on, siapa? Ramai. Lagi turn on. Turn on ni maknanya dia tak ada grey lagi. Sekarang tekan turn on. Siapa yang dia tertulis change pin? Change pin, angkat tangan. Change pin. Bagus, change pin. Okey, yang change pin, alhamdulillah awak dah pasang grey. Satu tepukan untuk change pin. Tepuk dengan belagak. Pasal betul. Cuy, semangat. Dengan mata-mata gini orang suruh belagak. Okey. Dah turn on Okey, change pin. Dengar, change pin walaupun dah pasang grey, kena dengar juga. Sebab kadang-kadang grey awak pasang tu tak kuat. Ramai nak ajar cara pasang grey yang kuat. Okey, sekarang masukkan password. Dia minta password kan? Okey, Rahmat ajar cara masuk password Dengar betul. Dilarang masuk password yang sama. 0000. 1111. Dilarang masuk password yang berturutan. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 0 1. Contoh. Turutan. Undur pun turutan lah juga. Yang ni undur ke depan. Sama je lah. Masa apa lagi? Kelas pemulihan. Masuk depan ni semua kelas pemulihan ni semua. Okey, jangan masukkan nombor telefon awak. Orang dah tahu kan? Jangan masukkan, ni banyak orang buat, tarikh lahir kan? Sekarang cara nak masuk yang betul ialah tanya dalam diri kita, pilih 3 favorite nombor kita. 3 favorite 8, 3, 6. Awak gunakan favorite number tu, awak pusing-pusingkan dia, teraburkan dia. Itu cara dia. Okey. Sekarang buat. Jangan tengok Rahmat tak